Orang perempuan wajib diajar surah An-Nur. Dia ada 3 surah. Ajar pada isteri masing-masing, ajar pada anak perempuan masing-masing. Sebelum mereka meninggal dunia ni 3 surah. Surah An-Nur, surah An-Nisa dan juga surah Al-Ahzab. Dalam surah An-Nur ni, salah satu daripada ayat-ayat ke-10 dari surah An-Nur tu, Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Cerita apa dia? Cerita tentang peristiwa hadisul ifki, di mana orang munafik bawa cerita. Bawa cerita ya, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berzina. Zina dengan Safwan bin Mu'attal. Siapa mereka di waktu tersebut Rasulullah nak cerah dah. Tiba-tiba turun ayat Quran. Innal ladzina ja'u bil ifki. Orang-orang yang suka bawa gosip-gosip liar. Cerita mengenai kekeluargaan yang dituduh dengan kekeluargaan berbeza-beza di kalangan kita. Yang berlaku di kalangan kita. Usbatun minkum. Mereka sebahagian di kalangan kami. La tahsabu syarran lakum. Allah sebut, jangan ingat cerita tu tak baik pada kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan dia membawa kebaikan pada kamu. Maknanya apa dia? Allah, bila ulama-ulama ditanya, Allah nak buat apa baik cerita, Allah nak suruh perkenalkan kita pada orang munafik. Kalau tidaklah turun cerita ayat ni, tak berlaku peristiwa ni, kita tak kenal orang munafik. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Semua yang bawa cerita orang munafik, bawa cerita hadis tipu ni, cerita mengenai gosip liar Sayyidatina Aisyah zina dengan Safwan bin Mu'attal ni, usbatun minkum, sebahagian di kalangan kami. Semua yang bawa cerita, ya forward, ya share, ya like, ya apa dia, ya tulis dalam posting dan sebagainya, semuanya akan dapat dosa. Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Semuanya di kalangan mereka ni, likulli imri'in minhum maktasaba min al-ism walladhi tawalla kibrahu. Siapa-siapa yang heret lagi cerita ni, lahu azabun azim, bagi dia azab yang amat pedih. Ya Allah sediakan pada mereka ni sendiri.